kau semayang 5 waktu mungkin, tapi kau dah cakap menyakitkan hati orang. Sampai orang kata, mak kau tak ajar ke? Dia asyik cakap, mak kau tak ajar. Kita ajar. Diorang ni akan nak menang. Kau jangan gaduh dengan diorang. Tapi kan Odah pandai. Dia suka main juga. Dia macam, makcik, saya pun saya dah lahir macam ni. Saya nak buat macam mana? Dia Anak-anak Kak Syira pula, kalau netizen sangat hawa mulut kan, kata mulut lepas ada lah anak itulah ini kan. Macam mana reaksi akak untuk handle benda tu? Saya try untuk tidak jawab sebab saya tengok macam kalau Nora Danish ke apa yang secantik bidadari tu pun kadang-kadang ada juga yang dengki apa semua. Saya akan tengok dia Siti Nurhaliza ke apa, do not reply. Jangan respon sangat sebab they don't know. Dia tak Tapi akak sibuk baca tak? Baca juga. Lepas tu jadi emosi tak? Rasa emosi tak sentak, mengganggu tak emosi ke apa? Macam sedih diorang. I macam sedih macam kesiannya kenapa lah. Diorang tak basuh kain ke? Diorang ni baru lepas mengaji pun dah cakap benda tak elok. Mungkin pada saya akan fikir macam kau semayang 5 waktu mungkin, tapi kau dah cakap menyakitkan hati orang. Sial. Aku kesian. Elok tabur. So aku macam tutup. Jom dah. Faham. Bagi kita lagi kuat semangat. Kadang-kadang mungkin kadang-kadang kita nak explain apa yang kita nak betulkan diorang. Dia mesti nak menang. Tapi Odah memang jenis situ juga akan relax. Saya cakap Odah. Cool, Saya cakap Odah. Diorang ni akan nak menang. Kau jangan gaduh dengan diorang. Tapi kan Odah pandai. Dia suka main juga. Dia macam, makcik, saya pun saya dah lahir macam ni. Saya nak buat macam mana? Dia macam dia saja nak drama. Makcik tu pun mungkin diorang ni dah tak nak tengok TV. Dia nak tengok Odah dekat TikTok. Nak tengok drama Odah. Dia pun aku dah tak tengok drama Korea. Tengok drama anak aku. Apa benda lagi dia buat Ona ni? Pun cakap apa benda live dia ni buat ni? Kadang-kadang dia tak boleh live. Pakai phone aku kan. Phone aku dah hilang dah. Odah dah lah tu live, aku cakap. So dia saja. Dia suka nak benda attract. So jangan main lah. Dia nak buat goal hit lah. So out of all the children, nampak Odah je lah yang akan lebih menonjol lah untuk jadi entertainer. Dengan di bawah yang seorang tu. Yang seorang tu pun sama. Tapi no. Itu aku dah masukkan sekolah agama tu sikit. So dia baca surah sikit lah. Jadi macam dia balance sikit lah. Tolonglah. Yang Odah ni tak dan dah. Dia macam Odah tak dan. Dan lah. Tapi nanti dia biar dia terbuka sendiri lah. Sebab kau nak ajar dan macam bukan sampai orang kata mak kau tak ajar ke? Dia asyik cakap mak kau tak ajar. Kita ajar. Kau ingat nak senang ke nak dengar? Macam mana kau respon benda tu mak kau tak ajar ke? Emosi. Dekat yang mak kan, mak yang macam cepat sentak dengar kalau orang cakap macam tu kan. Akak cakap macam mana? Macam mana akak respon benda tu? Saya bersyukur dengan benda-benda yang dekat dah kenal saya cukup lah.